Kalau ibu bapa bercakap kepada anak itu, jangan dia buat macam tak dengar atau dia sambil berjalan sementara ibu bapa bercakap. Dia berbeza, orang mendengar sambil berjalan, tak menghiraukan itu. Tapi mendengar, dia tengok, dia dengar apa ibu bapa cakap. Itu adab kepada ibu bapa. Kalau bercakap, dengar. Walaupun dimarah, walaupun dia tak suka, walaupun dia kata apalah membebel saja, dengar kalau ibu bapa cakap. Tak ada hak yang lebih besar setelah hak Allah dan Rasulnya melebihi daripada hak ibu bapa. Manusia tak ada yang luput daripada salah, tapi jangan sekali-kali memandang hina kepada ibu bapa. Walaupun perbuatannya tak baik, biar perbuatan itu Allah yang akan hukum. Baik akan dihukum atau dimaafkan. Yang sepatutnya kita punya tugas, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ampunkan, rahmati keduanya. Tak ada hak anak menghukum kepada orang tua, walaupun orang tuanya itu adalah membiarkan, walaupun orang tuanya tak bagi nafkah. Orang tua tak bagi nafkah, dia dosa kepada Allah. Tapi tak ada hak untuk anak balas juga. Kau tak bagi nafkah aku takkan bagi lagi nafkah kepada engkau. Mana boleh. Tuntutan beri nafkah kepada orang tua bukan orang tua yang tuntut, Allah yang tuntut anak untuk bagi nafkah kepada orang tua. Dah berapa banyak duit kau keluarkan untuk kasih rawat abang? Jangan sekali-kali keluar itu kata-kata. Nah, dibandingkan dengan apa pengorbanan orang tua kepada anak itu, tak ada bandingnya pengorbanan anak kepada orang tua. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya bawa ibu saya dengan saya dokong untuk pergi ke haji daripada Yaman, kemudian tawaf, semua saya bawa, semua saya uruskan. Sudahkah saya mendapat membalas jasa budi baik ibu saya?" Kata baginda Rasulullah, "Apa yang kamu buat itu belum menyamai satu hembusan nafas itu nak melahirkan. Belum lagi kamu dapat mencukupi membalas satu tarikan nafas seorang ibu ketika nak melahirkan kamu. Bawa, dokong apa semua, pergi pusing itu pada tawaf sampai selesai haji." Itu perjuangan seorang ibu ketika melahirkan adalah antara mati dengan hidup. Kalau bawa ibu daripada Yaman, letih sikit rehat, dah makan apa semua, bawa lagi, tak ada ancaman mati dengan hidup. Tapi ibu nak melahirkan, antara hidup dengan mati. Khususnya kalau orang tua sakit, atau orang tua yang sudah tua, yang mungkin sedikit banyak bikin hal, yang mungkin sedikit banyak menguji kesabaran. Kalau kata Nabi SAW, barang siapa yang menjumpai kedua ibu bapanya, atau salah satu daripada keduanya tak masuk syurga, maka dia adalah orang yang jauh dari Allah, atau jauh daripada rahmat Allah. Punya ibu bapa, ada ibu dan bapa, atau ada bapa tak ada ibu, atau ada ibu tak ada bapa, tak masuk syurga. Orang itu memang dah teruk sangat jauh daripada rahmat Allah. Kata Nabi SAW, pasal apa? Nak dapatkan pintu syurga, pintunya ada di hadapan, macam mana tak masuk? Pintunya di hadapan dibuka, kenapa tak masuk? Macam mana nak masuk? Sabar. Dengan perangai ibu bapa, khususnya kalau sudah tua, sabar, itu syurga dan juga itu syurga dan neraka awak. Kata baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah," ditanya tentang kedudukan orang tua, Nabi bersabda, "Huma jannatuka wa naruk." Itu kedua ibu bapa, syurga dan neraka kamu. Kamu pilih. Nah, syurga kamu taat, dengar cakap, hormati, jangan hina, jangan membebel. Nak neraka, lawan. Pilihan ada di tangan sendiri.